Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Iradatu Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi Syaikhulillah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kitab Bahrul Mazi Bahrul Mazi jilid yang ke-15, muka surat 193. Muka surat 193, masalah 252. Masalah yang ke-252, Dajjal menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, iaitu manakala sudah ditinggalkannya orang yang tak mahu menurutnya, ia pun pergi pula kepada kaum yang lain. Sebagaimana di dalam hadisnya begini: summa ya'til qaum fayad'uhum fayastajibuna lahu wa yusaddiquna fayamurus samaa an tumtira fatumtir wa ya'murul ard an tunbita fatunbit fataruhu alaihim sarihatuhum ka'atwali ma kanat zuran wa amaddihi khawasira wa adarihi duru'an. Kemudian daripada sudah semua harta orang yang tak menurut Dajjal itu habis mengikut Dajjal, ia pun pergi pada kaum lain pula. Lalu diserunya mereka itu dengan katanya, hai sekalian kamu, hendaklah turut aku, iaitulah Tuhan sekalian kamu, supaya tidak aku seksa sekalian kamu. Ikut aku, selamat. Tak ikut aku, tak ikut arahan aku, kena seksa. Bahkan aku memberi balas akan kamu dengan nikmat. Kalau ikut aku dapat nikmat. Dapat nikmat. Maka sekalian orang dalam kaum itu pun memperkenan akan serunya, dan percaya sekalian mereka itu akan cakapnya, dan diturut mereka itu apa suruhnya. Bila dilihat oleh Dajjal itu akan orang-orang kaum itu menurutnya dan mendengarnya apa suruhnya, ia pun lalu menyuruh langit bahawa menurun ia akan hujan. Diserunya, hai langit, jangan kamu derhaka kepada aku, turun olehmu akan hujan. Dia pun buatlah pembenihan awan. Setelah dia buat pembenihan awan, maklumlah kalau ajaran Nabi Muhammad minta hujan sembahyang istisqa. Tapi kalau turut cara Dajjal, nak turun hujan, buat pembenihan awan. Dia pun buat pembenihan awan. Bila dah buat pembenihan awan, hujan pun turun. Maka langit pun menurun ia akan hujannya, dan disuruhnya bumi pula
bahawa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, maka bumi pun menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dengan sehabis-habis suburnya. Kalau sekarang ni tuan-tuan boleh Google, dekat China dah ada projek menyuburkan gurun padang pasir. Dah jadi padang rumput dah pun dekat China, negeri China. Dia orang dah buat sistem perpaipan. Dia orang buat pipe, dan pipe tu dia keluarkan air setiap hari, dan sekarang memang dah hijau dah, dah tumbuh. Itu contoh bila Dajjal dia bagi arahan untuk suburkan bumi, bumi kawasan tersebut pun menjadi subur. Maka bumi pun menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dengan sehabis-habis suburnya, hingga apabila pulang sebelah petang segala hidup-hidupan, daripada biri-biri, lembu, unta-untanya jadi gemuk, tumbuh dengan lekasnya. Bila dah subur, binatang-binatang ternak dapat makan. Gemuk-gemuk, sihat binatang tu. Bertambah tinggi bonggol belakangnya, dan pula lebih panjang pinggang-pinggang binatang itu daripada yang telah sudah, dengan kerana cukup kenyang makannya, dan lebih banyak susunya dalam ambingnya daripada yang telah sudah. Kalau dulu susu dalam labu dia sikit aja, tapi bila makan cukup, minum cukup, susu pun banyak. Dengan kerana itu menjadikan sekalian orang yang menurutnya bertambah-tambah percaya. Bila dia orang ikut cadangan-cadangan Dajjal, maju, makmur, kan, seronoklah orang, makin percaya. Makin percaya dengan teknologi yang Dajjal sampaikan, orang pun percaya. Kalau yang terbaru ni kan ada berita paling baru, kan, NASA Amerika dia hantar orang pergi ke bulan. Ramai lah orang percaya, kan, percaya ada orang sampai ke bulan. Padahal kalau kita fikir dengan akal fikiran yang waras, manusia takkan boleh sampai ke bulan. Mudah aja. Bulan tu jauh dia berjuta kilometer. Jauh bulan ni tuan-tuan. Kita daripada Perak nak ke Johor pun berhenti isi minyak. Ini dia orang pergi ke bulan naik roket, nak berhenti mana isi minyak? Mana ada stesen minyak atas tu? Tambah pula diesel mahal sekarang ni, RM6 2 sen. Mana maunya manusia sampai, kan? Dia orang buat lakonan je. Sekarang ni dah 2026 dah tuan-tuan. Kita boleh tengok video-video, kita boleh baca artikel-artikel yang orang tulis, teori-teori yang bersesuaian dengan cara pemikiran manusia ataupun penipuan je. Kita boleh fikir, boleh baca, boleh buat kajian sendiri. Tak ada maunya orang sampai ke bulan. Dia orang buat rancangan sampai ke bulan tu, dia nak tengok orang kat dunia ni percaya ke tak. Kalau dia tengok ramai yang percaya, seronoklah dia. Sebab apa? Sebab benda mengarut macam tu pun orang percaya. Benda yang biasa-biasa lagi lah orang percaya. Bila dia tengok ramai orang dekat dunia ni percaya kita ni sampai ke bulan, dia buatlah propaganda, buatlah rancangan jahat dia, orang percaya. Dia katalah dia dah tawan Iran, dia katalah negara Iran nak lantik dia jawatan penting, orang percayalah. Sebab benda yang jauh mengarut pun orang percaya. Kalau setakat Trump mengaku Iran nak lantik dia jawatan tinggi dalam Iran, lagi lah orang percaya, kan? Orang percayalah bila dia kata Amerika menang, percayalah. Padahal tak ada pun, kan? Mana ada menang lagi? Selat Hormuz masih lagi dikawal Iran, kan?
Itu tujuan dia. Bila dia buat rancangan yang mengarut, macam contoh dia buat apa, dia orang cerita ada UFO. Berapa ramai orang percaya UFO, ada makhluk asing, ada alien katanya. Padahal kita dalam Islam ni mana ada alien? Alien tak ada. Jin ada lah. Kita dalam Islam ni yang diajar ada jin, ada malaikat, ada makhluk biasa macam kita, ada binatang. Mana ada alien tak ada. Tapi bila dia orang keluarkan propaganda alien, orang percaya. Mana dia faham lah. Dia kata benda penipu macam ni pun orang percaya. Benda yang lain lagi lah orang senang kena tipu, lagilah orang percaya. Dia pun buatlah makanan sihat, makan oat sihat, minuman hijau, minum Milo sihat. Kita pun minum kencing manis tinggi. Dah kita percaya dengan dia. Percaya apa? WHO. Kita pun suntiklah vaksin. Kita pun heran pasal apa lepas kena suntik ni badan jadi lesu, jadi tak larat. Ni doktor cakap ni. Habis dah. Sebab dia faham dah, kalau setakat UFO yang mengarut tu pun orang percaya, kalau yang biasa-biasa ni lagilah orang percaya. Itu je tujuan dia. Dia nak tengok penerimaan kebanyakan penduduk dunia. Bila ramai yang menerima propaganda mengarut dia, bila dia buat rancangan propaganda yang biasa-biasa, dia akan tahu mesti lagi ramai orang yang akan percaya. Itu tujuan dia. Tapi ialah orang buat rancangan bodoh ni sebenarnya dia menjerat diri dia sendiri. Orang yang tipu orang lain ni sebenarnya dia tipu diri dia sendiri. Macam setan lah. Setan dia goda kita. Kita masuk neraka, dia pun masuk neraka juga. Tapi dah ada syok, dia ada seronok, dia puas hati katanya. Macam iblis lah. Iblis tu dia puas hati. Bila dia dapat masukkan anak cucu Adam ke dalam neraka, dia puas hati. Tak apa, biar rugi tak apa. Dia masuk neraka sekali. Itu penyakit orang dengki. Sebab itulah tuan-tuan, kita ni buanglah sifat dengki tu jauh-jauh. Orang ni bila dengki, dia teruk pun tak apa. Janji orang yang dia dengki tu pun sengsara. Itu je tujuan dia. Yang penting aku tak dapat, dia pun mesti tak dapat. Dia macam tu. Padahal sepatutnya aku tak dapat, dia dapat, aku cari yang lain. Padahal itu je. Ini dah, aku tak dapat, semua orang tak boleh dapat. Dengki, itu nama dia dengki. Dan iblis kata dah halang-halang aku tak boleh masuk syurga, aku nak kacau semua keturunan Adam masuk neraka sekali. Padahal dia pun masuk neraka dan diseksa dalam neraka. Kalau ikutkan simple je, dia bertaubat, selesai. Taubat selesai. Terima arahan Allah, mengakui khalifahnya Nabi Adam, selesai. Itu je. Tapi itulah, benda-benda macam tu kadang dekat kita sendiri pun ada. Dekat kita sendiri pun ada. Padahal benda tu simple je. Macam orang kencing manis lah. Apa punca kencing manis? Punca dia makan. Berhenti makan, selesai. Tu je. Tapi dah kita tak nak berhenti, terus lah. Macam baru ni ada orang tu kena potong kaki. Mula-mula kena potong jari ibu jari kaki. Makin teruk, potong kaki. Kalau masa awal-awal lagi doktor bagi tahu potong kaki. Tapi dah orang tu tak nak, dia kata tak nak doktor, potong ibu jari sudahlah, sebab yang luka tu ibu jari. Doktor pun okey lah, kerat ibu jari kaki. Sakit juga tak boleh tahan. Sebab tengok pada luar, tengok dari luar memang yang luka tu, yang ulcer tu ibu jari kaki. Tapi benda tu dah masuk sampai ke dalam tulang sebenarnya. Itu yang doktor awal-awal bagi cadangan kat kaki. Tak nak katanya. 2 kali potong lah. Potong ibu jari kaki, lepas tu potong kaki. Kenapa jadi macam tu? Sebab tak nak tinggal, tak nak tinggal
perangai lama. Apa perangai lama? Teh tarik hari-hari. Teh tarik hari-hari. Mata dah tak nampak pun masih lagi teh tarik hari-hari. Bila orang nasihat suruh makan ubat, tak nak makan ubat. Apa nama dia? Glaukoma atau glaukoma nama dia. Orang kalau tak nampak, mata tak nampak tu glaukoma. Kalau doktor sebut je glaukoma ni punca dia kencing manis lah. Gula tu dah rosakkan urat mata. Istilah doktor dia glaukoma. Kalau kaki orang sebut ulcer kat kaki, luka kaki tak sembuh-sembuh. Itu contoh perangai yang ada pada kita. Tak nak tinggi, perangai lama, masih macam biasa. Maklumlah zaman muda macam tu, ustaz saya minum teh tarik hari-hari, elok je. Itu dulu. Kalau dah berpuluh tahun, kena belajarlah minum air kosong macam ni kan. Belajar minum air kosong macam ni tak apa kan. Tapi minum air macam ni tak sedap lah. Tak sedap. Kalau air FNN sedap lah. Air Milo tabur sedap lah. Milo tabur, Milo ais tabur, Milo panas sedap lah air macam ni. Tapi yelah, benda sedap ni adalah bayaran dia, adalah akibat dia sedap. Adalah akibat dia. Itu contoh cerita pasal Dajjal. Seronoklah orang, makin percayalah bila orang ikut rancangan dia, cadangan dia, berjaya. Kambing pun gemuk-gemuk, lembu pun gemuk-gemuk, orang percayalah. Tetapi sebesar celaka ke atas yang menurutnya sedar tanpa sedar punya ikut rancangan Dajjal tadi, membinasakan diri sendiri, merosakkan diri sendiri, iaitu menjadi kafir wal iyazubillah. Bila menganggap Dajjal tadi penyelamat, pelindung, segala-galanya dia, habis. Padahal sepatutnya segala-galanya Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan, Allah, bukan manusia. Yang bagi kita sihat pun Allah, bukan ubat. Tapi bila kita percaya dengan rancangan Dajjal tadi, sedikit demi sedikit, sedar tanpa sedar, manusia tadi akan mensyirikkan Allah, menyengutukan Allah dengan ubat. Yalah, kadang-kadang orang kan macam tu, beriman kepada hospital. Jenis orang beriman kepada hospital, apa yang hospital cakap memang dia telan 100%. Tambah kadang-kadang terlebih. Doktor suruh makan ubat antibiotik, dia makan antibiotik tu sampai habis. Padahal doktor kata nanti bila sihat tak payah dah ambil. Dia terlebih ubat. Pihak KKM syorkan dia cucuk vaksin 2 je ataupun 3. Ada jenis orang sampai 6 cucuk. Dia lebih hospital daripada hospital. 6 dia cucuk, 6 dos. Itu nama dia beriman kepada hospital. Kita ni ada akal fikiran, fikir-fikirlah, tanya-tanya, minta nasihat, ambil tahu. Bila lebih-lebih lagi jenis-jenis ubat yang ditulis itu makan bila perlu. Kalau jenis makan bila perlu ni, makna tak boleh main bantai je, kena ada nasihat daripada doktor. Kena ada. Sebab biasanya dia mesti ada kesan sampingan. Kalau jenis yang makan bila perlu ni memang ada kesan sampingan. Yang banyak yang orang ambil itulah apa? Ubat tahan sakit. Ubat tahan sakit ni jangan manjakan sangat, ambil selalu, bahaya. Sebab dia jenis ubat yang ambil bila perlu. Ini kadang orang manja sangat, sakit sikit je makan, tak boleh tidur sikit je makan. Oi, jahanam buah pinggang. Itu dikatakan sebesar-besar celaka ke atas yang menurutnya bila ikut rancangan Dajjal. Walaupun nampak jangka masa pendek dia berjaya, subur, berjaya, hebat, harmoni, tapi jangka masa panjang jahanam kita.
Masalah 253. Dajjal menyeru bumi menyuruh keluarkan emas peraknya. Dajjal suruh satu tempat tu keluarkan emas. Ini satu perkara lagi diberi Allah kepada Dajjal itu. Allah Ta'ala kurniakan, berikan kepada Dajjal kehebatan untuk menyesatkan manusia, akan jadi pengujian ke atas manusia. Allah bagi izin kepada Dajjal tadi sebagai ujian buat manusia. Siapa yang berjaya selamat, siapa yang ikut Dajjal kecundang. Seperti yang diceritakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, qala summa ya'til kharibah fayaqulu laha akhriji kunuzaki fayansarifu minha fayatba'uhu kaya'asi bin nahl. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, kemudian daripada telah menurut orang-orang akan dia dan menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, maka berjalan jua lagi ia menjajah bumi. Tiada satu kaum melainkan dimasuknya. Di dalam itu datang ia menempuhi rumah-rumah yang runtuh dan tinggal orang. Dia pun pergi ke satu tempat, bawa pengikut-pengikut dia ke suatu kawasan yang dah tidak dihuni orang. Tak ada orang dah. Orang semua dah tinggal tempat tu. Ya. Oh, 253 tak ada. Habis yang ada berapa tu? Habis ada berapa tu? 254. Oh, 254. Tak apalah, kita lompatlah 254. Biarkanlah Dajjal tu pedaja kan. Kita teruslah pergi ke 254. Biarkan Dajjal tu tinggal seorang-seorang, padan muka dia. Okey. Masalah 254. Dajjal membunuh orang muda, kemudian dihidupkannya pula. Ni kisah Dajjal, dia bunuh orang ni, lepas tu dihidupkan balik orang tu. Adalah Dajjal itu telah dikatakan di atas tadi, tiada berhenti ia menyeru orang-orang menurutnya. Maknanya dia tak berhenti, dia terus keliling-keliling dunia untuk menyeru orang percaya pada dia, ikut cara dia. Masuk ia ke satu kaum kepada satu kaum, dan pergi ia dari satu negeri kepada satu negeri. Tersebut di dalam Bukhari, disebut dalam hadis Sahih Bukhari. Di dalam itu sampai ia hampir dengan negeri, dekat kawasan negeri itu, dekat dengan Madinatul Munawwarah, dekat dengan Madinah. Terima kasih Tuan Pengurusi bagi tahu saya tadi. Kalau tak tadi saya baca syok sendiri. Tuan-tuan tak ada. Terima kasih. Tuan-tuan kalau ada apa agak tersilap saya ke, tolong bagi tahulah. Kalau Ustaz Ling saya tak tahulah. Kalau Ustaz Ling kan dia kata langgar adab pula. Kalau Ustaz Kiri tak apa. Saya positif je. Yelah kalau tak bagi tahu tadi, syok sendiri lah. Perempuan apa. Dekat tuan-tuan muka surat tu tak ada. Sampailah Dajjal ni ke sebuah negeri berdekatan dengan Madinah, dan terus hendak masuknya. Dia Madinah selamatlah. Madinah Mekah ni selamat daripada penipuan Dajjal. Ialah sebab Mekah Madinah ni, kalau orang pergi Mekah, orang fikir nak, orang cuma fikir nak sembahyang je. Itu yang dia orang bila azan tutup kedai. Jadi penipuan Dajjal tu tak masuk lah. Kalau dekat tempat lain, kita datang ke negeri Perak, kita pergi ke negeri Kedah, kita pergi ke negeri Selangor, dia tak sama dengan kita pergi ke Mekah. Dia tak sama dengan suasana kita pergi ke Madinah. Kalau kita masuk ke Madinah, orang semua akan, majoriti orang akan terfikir pergi Masjid Nabawi.
Tapi kalau orang datang ke negeri kita, datang ke Perak, orang tak fikir nak pergi ke Masjid Sultan Azlan, tak ada. Orang datang ke Manjung, tak ada orang fikir nak pergi ke masjid daerah, Masjid Al-Hidayah daerah tu, tak pergi. Mungkin orang fikir nak pergi Bazar Ramadan dekat stadium. Itu maksudnya penipuan Dajjal tu, dia tak dapat nak masuk ke kota Mekah dengan Madinah. Sebab apa? Sebab orang bila pergi je ke Mekah, macam mana pun mesti orang akan fikir nak pergi ke Kaabah. Dia macam tu. Itu yang sampai bila dia orang buat menara tinggi, menara jam tinggi, kita pergi Mekah, kita tawaf, kita tengok jam tinggi tu, walau macam mana pun orang terpengaruh dengan jam tinggi tu, tapi orang tetap akan teringatkan Kaabah. Itu selamat dia. Walaupun orang cerita, ustaz, bawah menara tu, menara jam tu, bawah dia banyak orang jual barang-barang murah. Saya dulu pernah bila pergi sana, orang kempen suruh beli barang dekat bawah tu. Saya kata, saya datang sini bukan nak beli barang. Kalau saya nak beli tasbih, saya kata kat Manjung ada tasbih. Mana kita terselamat. Sebab macam mana hebat majunya Mekah tu, pihak kerajaan Arab Saudi tu dia buatlah maju hebat bangunan-bangunan dia. Orang yang pergi sana semua tetap dalam hati dia nak pergi tengok Kaabah. Itu dia selamat daripada Dajjal tu. Bila orang pergi je Madinah, buatlah pasar raya hebat dekat Madinah, hotel hebat 5 bintang sekalipun dekat Madinah, tak ada orang pergi Madinah semata-mata nak pergi hotel 5 bintang, tak ada. Semua orang pergi Madinah tujuan dia mesti nak ziarah Rasulullah, mesti nak sembahyang dekat Masjid Rasulullah, mesti nak pergi duduk dekat Raudah. Semua orang akan fikir macam tu. Orang yang pergi situ lah. Walaupun mungkin segelintir tu mungkin ada lah, tapi majoriti orang pergi Madinah mesti orang akan fikir, saya kalau boleh saya nak duduk lah dekat Raudah tu, saya kalau boleh saya nak tengok lah makam Rasulullah, saya kalau boleh saya nak sembahyang lah kat dalam masjid. Orang tak fikir, saya ni, awak nak pergi mana? Saya nak pergi Madinah. Nak buat apa? Nak pergi hotel 5 bintang, nak duduk dalam hotel 5 bintang. Dia orang kata hotel tu seronok. Tak ada. Semua orang mesti pergi ke Madinah, dia akan, tujuan utama dia mesti Masjid Nabawi. Itu yang selamat dari Dajjal. Tapi kalau tempat lain, pergi ke Kedah, pergi ke Perlis, tak ada orang pergi Perlis. Nak pergi mana? Pergi Perlis. Buat apa? Nak tengok masjid dekat Perlis. Tak ada. Kebanyakannya pergi mana? Pergi Perlis. Buat apa? Nak try harum manis. Nak try harum manis dia. Macam mana, sedap sangat ke? Mesti orang akan pergi ke tempat peranginan dia kan. Orang tak pergi ke masjid, orang tak fikir apa pasal masjid tu, orang fikir benda lain. Berbeza dengan Mekah, orang akan fikir tentang Kaabah. Alhamdulillah. Itu antara cara Allah Ta'ala melindungi dua tempat suci tadi daripada Dajjal, daripada penipuan akhir zaman. Bila Dajjal tadi sampai, tiba di negeri berhampiran Madinah, dia pun nak masuk. Tiba-tiba didapatinya dekat Madinah tadi beberapa malaikat menunggu pintu dengan bercabutan pedangnya. Nak masuk ke Madinah. Madinah kan dia ada 7 jalan utama dia. Bila Dajjal ni nak masuk, dia tengok ada malaikat tengah tunggu. Maka sudahlah ia takut masuknya. Ia pun berhenti di luar negeri Madinah itu. Kalau tuan-tuan Google sekarang ni, dekat dengan Madinah ada satu istana putih yang dah siap dibina di atas bukit. Tapi orang tak tahu istana tu untuk apa. Tapi istana tu dah siap dah, tuan-tuan. Itu yang disebutkan istana yang akan didiami oleh Dajjal. Dia nak masuk Madinah tak boleh. Dia duduk di situ. Dia bertinggi dari situ. Kalau tak silap dah siap dah istana tu. Sekarang ni senang, tuan-tuan Google dia ada. Nampak dah gambar. Boleh tengok dekat Google Map tu mana dia duduk. Dekat dengan kota Madinah. Dan keluar kepadanya seorang laki-laki. Masa dia duduk dekat istana dekat dengan Madinah tu, datang seorang laki-laki. Pada hari itu datang lelaki tadi dari negeri Madinah.
Dan laki-laki itu daripada sebaik-baik laki-laki dan sehabis-habis soleh dan takwa kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab orang lain tak berani nak pergi. Orang lain tak berani nak cabar Dajjal ni. Dia ni seorang dia berani cabar Dajjal ni. Orang lain tak berani, orang lain ikut je. Dia pergi jumpa. Bila dilihatnya Dajjal itu ada berhenti di luar Madinah itu, ia pun berkata kepadanya, "Hai Dajjal, aku naik saksi bahawasanya engkau itu Dajjal. Dajjal yang diceritakan kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan telah diberinya ingat akan kami." Rasulullah dah bagi peringatan 1400 tahun dulu lagi. Maka berkata Dajjal kepadanya, "Hai laki-laki, hendaklah taat engkau akan daku pada barang yang apa aku suruh kamu dengan dia." Kata Dajjal, "Kamu kena ikut perintah aku. Ataupun kalau kamu tak ikut perintah aku belah akan kamu dengan belah dua. Kalau kamu tak ikut, aku kerat dua kamu." Bila didengar oleh laki-laki itu, bila laki-laki tadi dengar ancaman daripada Dajjal, kalau ingkar kena kerat dua, lalu berseru ia. Dia pun cakap dekat pengikut-pengikut yang ada kat situ, "Hai sekalian manusia, inilah ia Dajjal yang pembohong, inilah orang penipu." Bila didengar oleh Dajjal akan katanya yang demikian itu, bila Dajjal tu dengar dia cakap dekat orang ramai yang Dajjal tu pembohong, lalu berkata ia kepada segala orang-orangnya, "Apa fikir sekalian kamu?" Dia tanya, "Apa pendapat kamu jika aku bunuh akan orang yang bantah suruhku ini? Aku bunuh dia, kemudian aku hidupkan pula. Lepas tu aku hidupkan dia balik. Adakah syak sekalian kamu pada pekerjaan yang aku katakan diriku Tuhan itu?" Dia tanya pengikut-pengikut dia, "Apa pendapat kamu? Aku bunuh orang ni, lepas tu aku hidupkan dia balik. Kamu percaya tak aku ni Tuhan?" Jawab orang-orang ikutannya, "Tiada kami syak, bahkan bertambah-tambah yakin kami." Lagi jilat dia orang, lagi sokong lah. "Betul tuanku," katanya. "Kalau tuanku buat, lagi tu orang makin yakin." Maka Dajjal itu pun lalu membunuhnya. Dia pun arahkan pengikut dia bunuh laki-laki tadi. Kemudian bila orang tadi dah kena bunuh mati, dihidupkannya pula. Hidup balik dia. Itulah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang demikian ini sabdanya. "Summa yad'u rajulan syabban mumtali'an syababan fayadribuhu bisayfi fayaqta'uhu jazlatain summa yad'uhu fayuqbilu yatahalhalu wajhuhu yadhaku." Kemudian daripada turun singgah Dajjal itu di luar Madinah, ia pun menyeru seorang laki-laki yang muda, yang cukup penuh mudanya, disuruhnya mengaku akan dia Tuhannya. Dia suruh laki-laki tadi mengakui dia adalah Tuhan. Maka laki-laki yang muda itu pun enggan akan suruhnya. Maka Dajjal itu pun memancung akan dia dengan pedang, lalu dikeratnya akan dia kerat dua, sampai jadi mati laki-laki muda itu. Kemudian diserunya orang muda yang mati itu, disuruhnya bangkit. Dia pun bagi arahan, "Hiduplah kamu," kata dia. Lalu bangkit hidup ia dengan seketika itu. Hidup balik orang tadi. Dipanggilnya datang kepadanya. Maka orang muda itu pun datang dengan berseri-seri rupa mukanya, hal keadaannya tertawa-tawa. Dah hidup balik, digelakkan Dajjal. Kemudian berkata lagi Dajjal itu kepadanya, "Hai laki-laki, percayakah tidak kamu akan daku? Kamu percaya tak aku ni berkuasa, hebat, hidupkan kamu lepas kamu mati?" Maka jawab laki-laki itu, "Demi Allah, tidak ada engkau itu lebih pandai daripada aku pada hari ini."
Kata laki-laki tak ada lah, kamu ni aku lagi pandai daripada kamu, kata dia. Kemudian berkata ia, laki-laki itu pun berkata, hai sekalian manusia, tiada terbunuhnya seorang pun. Kemudian daripada aku ini, hai sekalian manusia. Laki-laki tadi pun cakap dekat pengikut-pengikut Dajjal tadi. Dia kata lepas aku kena bunuh tadi, lepas ni tak ada orang dah mati kena bunuh dengan orang ni. Inilah Dajjal yang pembohong itu. Siapa taat akan dia, maka ia berkekalan di dalam neraka. Dan siapa tidak menurut akan dia, maka iaitu berkekalan ia tinggal di dalam syurga. Masalah 255. Nabi Allah Isa turun ke bumi. Kalau ikut sambungan cerita dia tadi, lepas orang laki-laki tadi dia hidup balik, Dajjal bunuh dia lagi. Kalau tak silap cerita dia sampai kena bunuh 3 kali. Sampai kali yang ketiga dia nak bunuh pula tak boleh dah. Tak tahulah sebab apa, entah kebel ke apa ke. Lepas tu Dajjal tangkap orang laki-laki tadi, dia campak dalam neraka dia. Padahal neraka dia tu ialah syurga. Itu kata dia seorang je lah, dia tak ikut, dia lawan. Tapi banyaklah penafsiran ulama kan. Ada yang kata hidupkan balik daripada mati tu bukan hidup betul-betul. Sama juga dia bunuh orang tu pun bukan dia bunuh betul-betul. Dia cuma buat propaganda, dia buat cerita je. Cuma orang percaya. Alah macam sekarang lah Amerika dia buat dekat Iran, dia kata dah jajah lah, dia kata ni dah matilah, itu dah matilah. Dia kata kat juru terbang dia selamat lah apalah. Siapa percaya rugi ya. Padahal benda tu cuma pembohongan saja. Masalah 255. Nabi Allah Isa turun ke bumi. Sungguhnya telah diterangkan di atas tadi, Dajjal itu sudahlah tiada berlaku kehendaknya kepada laki-laki itu. Ia pun hendak membunuhnya tetapi tidak terbunuhnya. Bila dia dah hidup balik nak dibunuhnya sebab laki-laki tadi lawan dia, tak jadi, tak mampu pula. Dia tak boleh nak buat apa-apa dekat orang tadi. Kemudian ditinggalkannya, terus ia masuk ke negeri Syam. Dajjal pun biarkan orang tadi, dia pun pergilah ke negeri Syam. Negeri Syam ni kalau kita sekarang ni Syria lah. Syria, Palestin, Lebanon, Jordan, itu Syria. Itu Syam. Itu nama dia Syam. Sabda Nabi SAW lagi, fabainama huwa kadzalik izhabatu Isa bin Maryam alaihissalam bisyarqi Dimashq indal manaratil baydai baina mahru datain wadi'an yadaihi ala ajnihati malakaini iza taqta'a ra'sahu qatara wa iza rafa'ahu tahazzara minhu jumazun kallu'lu jumanun kallu'lu. Maka di dalam antara Dajjal itu menyeru ke sana kemari di dalam negeri Syam. Dia ke sana kemari nak ajak orang ikut dia, ikut rancangan dia. Tiba-tiba turun Nabi Allah Isa bin Maryam alaihissalam ke bumi di tempat sebelah timur negeri Dimashq, iaitu ibu bagi Banu Syam, ibu negeri Syam, ibu negeri Syria, Damsyik, kita sebut Damsyik. Di mana turunnya Nabi Isa? Di sisi menara Baydha, menara putih. Menara putih iaitu menara masjid di sebelah timur negeri Damsyik itu. Kalau tuan-tuan Google, boleh Google Masjid Putih, Masjid Menara Putih negeri Syria dekat Damsyik. Nampaklah gambar. Turunnya dengan memakai 2 kain yang bercelup waras dan za'faron, maknanya warna merah lah. Warna merah. Dia turun, dia pakai baju dia warna merah.
merah nak ke kuning. Hal keadaannya meletakkan dua tangannya di atas sayap-sayap dua malaikat yang membawa ia turun itu. Sangatlah berseri-seri rupa mukanya. Apabila menunduk ia akan kepalanya, bila Nabi Isa tunduk kepala dia, titik rupa peluhnya, bertitik peluh dia. Dan apabila diangkatnya kepala, turun daripadanya maknikam, iaitu seperti rupa mutiara. Bila diangkat kepala dia, jatuh dari kepala dia tu air umpama mutiara, yakni turun rupa peluhnya berbiji-biji rupa mutiara. Masalah 256. Nabi Allah Isa membunuh kafir dengan nafasnya, iaitu tatkala turun Nabi Allah Isa ke bumi, ia pun memerangi kafir dan menjadi pemerintah am di bumi, membuang segala yang mungkar dan kafir, dan mengembangkan segala yang makruf. Maka berperang ia dengan segala kafir itu sangatlah besar balanya atas kafir, iaitu tiada dapat mereka itu mencium nafas Nabi Isa melainkan mati. Itulah yang disabdakan oleh Nabi begini, wala yajidu riha nafsihi, yakni ahadan illa mat, wa rihu nafasihi muntaha basarihi. Dan tiada didapati angin nafasnya, yakni seorang daripada kafir yang terciumnya melainkan mati ia. Maka jadilah Nabi Isa memerangi kafir itu dengan nafasnya, dan bermula angin nafasnya jauh perginya, iaitu pada penghabisan pandangan. Mana nafas dia tu jauh dah sampainya, sepanjang mata nampak sampai ke situlah nafas dia. Siapa yang terkena nafas dia, orang kafir yang kena nafas Nabi Isa ni, mati. Dan segala kafir banyak jadi ikutan Dajjal pada masa itu. Dia sebab apa? Sebab Nabi Isa ni dia akan membongkar penipuan agama Kristian, yang mana dalam agama Kristian meyakini Nabi Isa dah mati. Dia orang yakin Nabi Isa ni dah mati untuk menebus dosa penganut agama Kristian. Jadi bila Nabi Isa nanti turun, dia orang pun tengok, rupanya hidup rupanya. Jadi selama ni penipuan dia orang pun terbongkar. Bila dia orang menganggap, meyakini Nabi Isa tu anak Tuhan, bila Nabi Isa turun, Nabi Isa pun menjelaskan dia bukanlah anak Tuhan, dia hanya Rasul. Terbongkarlah penipuan ajaran Kristian. Lagipun Kristian ni agama kedua paling besar dalam dunia. Kalau pertama paling banyak orang Islam. Bila Kristian semua taubat ikut Nabi Isa, agama-agama lain pun ikut dah. Kalah macam tu je lah. Itu antara kenapa Nabi Isa masih lagi hidup dan turun ke dunia nanti berbanding Nabi-Nabi yang lain. Sebab misi-misi Nabi yang lain semua dah habis dah. Misi Nabi Isa je tak habis lagi. Orang gunakan nama dia untuk menyesatkan orang lain. Orang tak gunakan nama Nabi Musa, orang tak gunakan nama Nabi Sulaiman, tapi orang gunakan nama Nabi Isa untuk menipu manusia. Dia orang pun tipu orang. Dia kata Nabi Isa dah mati, menebuskan dosa umat Kristian. Orang yang percaya Nabi Isa tu Tuhan, dosa dia terampun. Sebab itulah Nabi Isa nanti turun nak bersihkan balik nama dia. Siapa yang terhidu nafas dia, yang kafir, orang kafir yang terhidu, mati. Masalah 257. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita berhenti situ dulu.